Daripada 520 orang peserta yang memulakan perlumbaan untuk kategori 55 km, hanya 29 orang yang DNF dan 11 orang yang tidak berjaya melepasi COT. Seramai 480 orang peserta berjaya menamatkan larian dalam masa 14 jam yang ditetapkan. Jadi daripada cuti last tu, kita nak kiranya saya kan memang ikut timing kan dah habis dah. Okey. Sekarang kita nak habiskan sampai ke situ. Tapi rasa kita selesai. Oh. Sebab masuk sungai balik. Ya. Ni kalau ikutkan memang sungai balik. Memang sungai pun yang sungai panjang tu kan? Memang mesti pun. Memang mesti pun. Dah minit tu yang last saja kan? Sekejap, korang lalu sungai juga ke tak? Begitulah respon dari peserta edisi Merapoh kali ini yang sentiasa membicarakan mengenai sungai. Tak. Kamu DNF ke? DNF. Janji. Tak habis sendiri. Baru nak habis. Habis. Tak ada siapa yang tangkap gambar saya. Terima kasih. Akhirnya pada jam 9.45 malam, kami selamat tiba ke garisan penamat, iaitu 3 jam 15 minit selepas berakhirnya COT pada jam 6.30 petang. Alright, we have another Sweeper. Foto. Dulu record. Before. Dirah. Kita ambil gambar dulu. Nampak. Jangan marah dia. Jangan marah. Suara garang. 2, 3. Pakai lelok pun orang kata kita marah. Dia official panitia. Dia official Malaysia. Nanti biasanya dikirim link Google Drive. Nanti ada per kategori. Perjalanan peserta pada edisi Merapoh kali ini sudah pun tiba ke garisan penamat. Pengalaman pahit, manis, suka dan duka berjaya diraih oleh peserta. Dipotong bib bukanlah bermakna segala-galanya berakhir dan ditutup dengan selimut kehampaan. Sebaliknya, elemen alam yang terdapat di bumi Merapoh ini seperti Gua Persik, Gua Hantu Menari dan juga Gua Lima serta Sungai Relau memberikan anda satu lagi proses pembelajaran di dalam mematangkan diri dan meningkatkan diri untuk menjadi lebih baik pada hari esok. Sehingga kita berjumpa lagi di waktu yang lain dan masa akan datang.